Kecoh jadinya bila Rain Rohin datang kedai, Alif Syokri di Kota Damansara nak belikan beg untuk Umi. Harga pun murah saja RM45. Kau kalau untuk aku hilang pula, ini kan musik cantik mewah macam ni. Kau beli beg aku ni, kau tadi kau pakai beg Prada harga RM10,000. Ni Prada RM10,000. Kenapa kau beli sini? Kau tak bagi siapa? Pembantu masak ke apa? Masalahnya, Umi dia belikan dia beg mahal. Okey, Umi beli beg Lepas mahal. dia kata susah nak jaga. Sebenarnya hari tu aku nampak warna merah. Beg ayam cokri dia beli. Beg yang memang cantik untuk bayang mami. Tak nak dia beli sendiri biar dulu. Okey, hari ni demi Allah saya tak tipu. Dia datang kat sini, dia cakap dia berikan untuk beg mak dia RM1,000. Tapi mak dia beli beg ada cokri. Terima kasih ni. RM40 kata. Sakit hati kita. Sakit hati. Padahal dia beli RM1,000 untuk mak dia. Ada dalam hal, tipu dosa. Sumpah. Pergi birthday beli beg tu. Belum balik je. Saya kata. Bukan kalau maknanya sini butik sana. Tudung, sini beg, sini produk. So anyone boleh datang lah. Ya, betul. Boleh post lah video ni. Boleh bagi tahu kat boleh. Ada kat Kota Damansara. Seksyen 8. Jadi terima kasih Rin. Sebab Sudi bantu saya, orang kata promote barang saya ada ni. Walaupun Rin dah jadi jutawan dalam bisnes tu, saya pun akan makin sukses. Sebab saya ni antara orang dalam usahawan saya stres tau. Antara produk yang dapat produk saya cantikkan badan ni, you antara paling top kat Malaysia. Sebab kesanan sebenarnya. Bagi tempat support Malaysia. Betul. Bukan saja berjaya dalam bidang lakonan, tetapi dalam bidang usahawan. Lagi tu orang serius gitu. Mana cukup 3. I nak bayar harga yang dekat TikTok nak bayar harga kat butik Thank you for watching.